Greenland adalah seterusnya. Itu yang dikatakan oleh seorang setiausaha kanan tertinggi, Trump. Nama saya Fazil. Saya buat video seperti ini setiap hari. Jangan lupa follow saya dulu sebelum saya masuk ke dalam video. Next, Trump akan ambil alih Greenland daripada Denmark. Greenland ni telah pun diperintah oleh Denmark selama hampir 1000 tahun. Mula-mula ditemukan oleh Viking, kemudian diduduki oleh Denmark. Greenland ni sebenarnya tak mempunyai sebarang jenis kepentingan pun di dunia. Satu pulau terbesar di dunia dipenuhi dengan ais. Tapi sejak kebelakangan ini, bermula dari tahun 2017, semasa Trump di dalam pemerintahan, dia memang dah katakanlah dia nak beli Greenland daripada Denmark. Tapi kali ini, dikatakan dia akan mengambil tindakan ketenteraan untuk mengambil alih Greenland daripada Denmark. Yes, Greenland ini penuh dengan sumber mineral, rare earth mineral yang sangat-sangat penting untuk membuat handphone, kereta EV dan segala macam benda teknologi. Dan China menguasai sumber rare earth mineral yang terdapat di dunia. Mereka menguasai daripada pengekstrak dan juga supply chain sumber yang sangat penting ini. Trump juga nakkan Greenland untuk kontrol Arctic Passageway. Yang sekarang ini disebabkan pemanasan global, kawasan-kawasan di Arctic ini boleh dinavigasi oleh kapal-kapal perdagangan. Jadi, daripada Jepun ke Amerika Syarikat boleh menggunakan jalan pintas untuk memperdagangkan barangan-barangan mereka. Jadi, next is Greenland. Yes, kalau last time Trump cakap dia akan bagi 500 bilion US dollar kepada Denmark untuk membeli Greenland. Kali ini dia cakap, korang dah tengok kan apa yang terjadi dekat Venezuela. Kali ini Greenland pun akan menerima nasib yang sama. Kita orang akan menggunakan ketenteraan untuk mengambil alih Greenland. Apa yang dikatakan oleh Kesatuan Eropah, Denmark dan juga NATO. Sebab Denmark ni salah satu daripada negara NATO dan juga Kesatuan Eropah. Kedua-duanya menentang habis-habisan kenyataan Trump ini. Tetapi, mereka sendiri tahu mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Mereka hanya melontarkan retorik seperti akan habislah NATO jika US mengambil alih Greenland secara ketenteraan. Ataupun Kesatuan Eropah akan mula mengasingkan dirinya daripada Amerika Syarikat. Tapi, ini semua kita tahulah. Apabila big player, bos besar telah pun membuat keputusan, benda ini juga akan membuatkan dunia menjadi multipolar world. Kuasa-kuasa dunia yang lain akan membuat hal-hal mereka sendiri tanpa mengiraukan keberadaan institusi-institusi global seperti Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga ICJ.